Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 5 USM. Baiklah, pada pagi ini, hari Isnin bersamaan dengan 6 September 2021, kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu. Oleh itu, cikgu harap semua murid dapat bersedia dengan menggunakan buku teks dan telefon masing-masing untuk menonton video ini bersama-sama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isi kandungan PDPR kita pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema perpaduan unit 10 iaitu memupuk perpaduan, dengan tajuk pada hari ini ialah kita tetap bersahabat. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 80. Baiklah, standard kandungan pada hari ini ialah 5.2.1. Murid memahami, melengkapkan kata imbuhan apitan dan membina ayat mengikut konteks. Seterusnya, okey, ini kita nampak dekat skrin sekarang ialah gambar daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 80. Jadi jika gambar ini atau paparan ini kurang jelas, murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing. Kita baca dulu apa yang terkandung dalam teks ataupun petikan ini. Baiklah, jika kita lihat hari ini kita akan masuk kepada tata bahasa. Okay, tata bahasa di mana hari ini kita akan belajar tentang kata berimbuhan apitan ataupun perkataan berimbuhan apitan. Apa maksud kata berimbuhan apitan ataupun perkataan berimbuhan apitan? Perkataan berimbuhan apitan ialah perkataan yang menerima imbuhan di hadapan dan di belakang kata dasar. Maksudnya, ada satu kata dasar, di depan dia ada imbuhan, di belakang dia pun ada imbuhan. Okey, kita tengok contoh yang ada dekat kotak berwarna kuning ni. Okey, kita tengok dulu contoh dekat kotak yang berwarna kuning ni. Kita dapat lihat di sini ada beberapa perkataan kata dasar ataupun kata akar yang telah diletakkan atau ditulis dengan kata berimbuhan apitan. Contohnya perkataan kita kan. Kita. Okey, jadi dekat contoh ni dia tulis perkataan kita. Okey, apabila diletak dengan imbuhan apitan, maka dia akan jadi perkataan kekitaan. Okey, kekitaan. Jika kita dapat lihat kat sini, imbuhan apitan di hadapan dan imbuhan apitan di belakang itu diwarna biru kan, iaitu perkataan kekitaan, iaitu imbuhan ke dan imbuhan an di belakang. Okey, kemudian seterusnya perkataan saudara. Okey, saudara dekat sini kita dapat lihat imbuhan apitan diletak imbuhan per dengan an. Okey, jadi kata dasar saudara tadi menjadi persaudaraan. Seterusnya, dia bagi satu lagi contoh iaitu perkataan salam. Perkataan salam apabila diletakkan dengan kata berimbuhan apitan, dia jadi dekat sini perkataan tersebut menjadi perkataan bersalaman. Okey, itu ya. Dapat lihat dekat sini, itu ialah kata berimbuhan apitan, iaitu di mana kata dasar diletakkan imbuhan ataupun menerima imbuhan di hadapan dan di belakang perkataan tersebut. Okay, itu adalah isi utama perbincangan kita pada hari inilah, iaitu kata berimbuhan apitan. Jadi di dalam teks ni, di dalam petikan ataupun di dalam email, okay, ini adalah email di dalam email ni kita dapat lihat beberapa perkataan berimbuhan apitan yang akan dapat kita kenal pasti sebentar lagi. Baiklah, kita lihat petikan ni. Okey, tajuk petikan ini ialah kita tetap bersahabat. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ini merupakan email. Okey. Kita tetap bersahabat. Farisha mengirim email kepada rakannya untuk menceritakan aktiviti memupuk perpaduan kaum di sekolahnya. Okay, kita lihat email ni. Okay, email daripada farisha@ymail.com kepada sindalikan@ymail.com perkara aktiviti perpaduan.
Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti memupuk perpaduan di sekolah saya. Okey, kita lihat perkataan perpaduan ini dibirukan. Okey, kata dasar bagi perpaduan ialah padu. Jadi, ditambah dengan imbuhan di belakang an dan di depan ialah per. Okey, jadi oleh itu perkataan itu akan timbul sebagai perkataan berimbuhan apitan iaitu perpaduan. Okey, kemudian antara programnya termasuklah pertandingan drama muhibah, larian sehati sejiwa, malam kebudayaan dan sukaneka perpaduan. Okey, kita tengok dekat sini, berhenti sekejap. Kita tengok di sini dibirukan perkataan kebudayaan. Jadi kata dasar bagi kebudayaan ialah budaya. Okey, budaya merupakan kata dasar bagi kebudayaan di mana dia telah ditambah dengan kata berimbuhan apitan ke di hadapan dan an di belakang. Jadi timbullah perkataan berimbuhan apitan kebudayaan dan sukaneka perpaduan lah. Perpaduan sama dengan perkataan dekat atas ni tadi. Program itu untuk melahirkan peserta yang dapat menjiwai erti perpaduan. Okey, di sini kita dapat lihat juga satu lagi perkataan imbuhan apitan iaitu perkataan melahirkan. Kata dasar bagi perkataan melahirkan ialah lahir. Okey, di mana ditambah dua imbuhan me di hadapan dan kan di belakang. Jadi, timbullah perkataan melahirkan peserta yang dapat menjiwai. Okey, menjiwai ini juga adalah perkataan berhimbuhan apitan di mana kata dasar dia ialah jiwa. Okey, jiwa. Jadi, di hadapannya telah diletakkan imbuhan men dan juga di akhirnya diletak imbuhan i. Okey, imbuhan i lah. I ni i. Bunyi dia i. Jadi dia menjadi perkataan menjiwai erti perpaduan. Setiap aktiviti dan penyertaan dalam sesebuah pasukan perlu melibatkan. Okey, melibatkan ini juga merupakan perkataan berimbuhan apitan di mana kata dasar dia adalah libat. Jadi kata imbuhan dia ataupun perkataan imbuhan dia ialah me dan kan di belakang. Okey, me di hadapan dan kan di belakang. Jadi di sini kita dapat perkataan melibatkan murid berbilang kaum. Pihak sekolah juga mengundang sebuah kumpulan kebudayaan dari Sarawak dan Sabah. Mereka beraksi untuk, okey, di sini telah dikosongkan. Okey, di sini telah dikosongkan iaitu perkataan kata akar dia meriah. Okey, kata akar dia meriah. Ataupun kata dasar dia adalah meriah. Oleh itu, murid-murid perlu kenal pasti. Apakah imbuhan hadapan dan imbuhan belakang sebagai imbuhan apitan yang sesuai untuk perkataan meriah. Okey, untuk perkataan yang pertama ini, cikgu boleh bagikan jawapan dia ialah mereka beraksi untuk memeriahkan. Okey, memeriahkan. Jadi di hadapan ni ialah meriah dan di hadapan dia adalah kan. Okey, mereka beraksi untuk memeriahkan malam kebudayaan. Seperti kata pemimpin rakyat hari itu, rakyat mestilah bertoleransi dan mengelakkan perpecahan. Okey, di sini juga ada satu perkataan berimbuhan apitan iaitu perpecahan, di mana kata dasar dia adalah pecah. Okey, ditambah pula di hadapannya ditambah dengan imbuhan per dan di belakang ditambah dengan imbuhan an. Jadi kita dapat satu perkataan berimbuhan apitan iaitu perpecahan. Pada hari itu peserta saling salam, diberi kata dasar kat sini salam, dan bermaafan. Maaf adalah kata dasar. Ber dengan an di belakang ialah imbuhan apitan. Jadi di sini apakah imbuhan apitan yang sesuai? Sebentar lagi murid-murid perlu fikirkan. Semangat kita, kita ini ada dibirukan. Oleh itu di hadapannya perlu ada satu imbuhan dan di belakang juga pula ada satu imbuhan. Okey, jelas kelihatan melalui program itu. Program itu dapat memupuk semangat perpaduan dan di sini juga ada satu lagi perkataan yang perlu diletakkan imbuhan apitan. Seterusnya bakat kerana budaya yang waris. Okey, waris ini juga adalah kata dasar dan telah dibirukan.
Okey, kenapa dibirukan? Kerana di hadapan dia perlu ada imbuhan dan di belakang dia perlu ada imbuhan. Okey. Bangsa perlu. Okey, ra'i. Okey, ra'i ini juga ialah satu perkataan kata dasar dan di hadapannya perlu ada imbuhan apitan, di belakangnya perlu ada imbuhan apitan agar sentiasa subur. Akhir kata, saya berharap agar saudara juga sudi menceritakan. Okey, menceritakan sini juga ialah perkataan berimbuhan apitan, di mana kata dasar dia ialah cerita. Jadi di hadapannya ada imbuhan men, di belakang dia ada imbuhan kan. Aktiviti perpaduan di sana, kita patut syukur. Okey, apa maksud? Apakah kata imbuhan apitan yang sesuai bagi perkataan syukur ini? Kemudian, nikmat muhibah di negara kita. Saya berharap semoga tali saudara. Okey, tali saudara di sini ada satu perkataan berimbuhan apitan yang perlu murid-murid fikirkan. Okey, apakah imbuhan yang sesuai untuk diletakkan di hadapan maupun di belakang perkataan kata dasar saudara ini? Kita terus terjalin. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, kita tetap bersahabat. Sekian, terima kasih. Okey, ini merupakan keseluruhan teks, keseluruhan petikan daripada email yang Farisha telah emailkan kepada rakannya. Kepada rakannya iaitu Sindalikan yang berada di Sabah dan Sarawak lah. Yang berada di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita tengok apa aktiviti. Untuk aktiviti dia, yang pertama, cikgu mahu awak semua senaraikan. Senaraikan seberapa banyak. Rujuk balik video yang tadi, apa yang cikgu cakap sebentar tadi. Awak repeat balik, ulang balik video ni. Cikgu nak awak senaraikan semua perkataan yang menggunakan kata berimbuhan apitan. Yang dalam teks ni, tak kiralah perkataan itu dibirukan ataupun tidak, asalkan dia kata berimbuhan apitan, awak semua perlu senaraikan. Senaraikan. Yang kedua, awak perlu isi imbuhan yang sesuai bagi setiap kata dasar ini. Contohnya tadi, salam kan? Jadi, apakah imbuhan di hadapan dan apakah imbuhan di belakang yang sesuai? Bagi setiap perkataan yang telah diwarna birukan ini. Contoh di sini ada perkataan meriah, salam, kita, kembang, ra'i, waris, syukur, saudara. Jadi, di sini kesemuanya ialah perkataan yang ada imbuhan apitan, iaitu imbuhan di hadapan dan imbuhan di belakang. Oleh itu, murid-murid perlu letakkan imbuhan yang sesuai untuk cikgu lihat sejauh mana kefahaman murid tentang kata berimbuhan apitan ni. Itu sahaja tugasannya. Itu sahaja tugasannya. Setelah itu, setelah senaraikan, murid bina ayat bagi setiap perkataan berimbuhan apitan yang telah dipelajari. Maksudnya dekat sini ada yang biru saja. Gunakan perkataan imbuhan apitan yang biru saja. Contoh perpaduan, kebudayaan, meriah, salam, kita, kembang, waris, ra'i, syukur, saudara. Di sini perkataan yang berwarna biru ini. Jadi murid-murid buat ayat bagi setiap kata berimbuhan tersebut dan buat latihan ini dalam buku latihan tata bahasa ataupun apa saja jenis buku. Kemudian ambil gambar latihan yang telah lengkap dan hantar di Telegram cikgu. Sebarang pertanyaan atau soalan, murid-murid boleh WhatsApp atau Telegram cikgu untuk bertanyakan. Untuk bertanya tentang mata pelajaran hari ini. Kalau tak faham, murid-murid ulang semula video ini daripada awal untuk kenal pasti dekat mana apa isi yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.